Nak jadi pelabur hartanah berjaya? Pakar hartanah tak main beli sembarangan, mereka ada strategi tersendiri. Jom saya kongsikan 3 langkah utama untuk melabur seperti seorang pakar. Pakar tak beli hartanah ikut emosi, mereka buat kajian. Lihat trend harga, permintaan sewa, dan potensi pertumbuhan kawasan sebelum melabur. Jangan guna duit sendiri sepenuhnya. Pakar menggunakan pinjaman bank atau pembiayaan lain untuk gandakan modal mereka dan beli lebih banyak aset. Pelabur pakar tahu bila nak jual atau sewa untuk keuntungan maksima. Tetapkan strategi sama ada untuk jual dalam beberapa tahun atau simpan untuk aliran tunai jangka panjang. Nak jadi pakar pelaburan hartanah? Ikut langkah ini dan jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.